Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Okay guys, untuk edisi kali ni, first kali aku kena bagi disclaimer lah. Sebab aku rasa video kali ni, dia akan mengambil masa yang lama ataupun video ni memang aku rasa sangat panjang lah. Sebab aku akan kongsikan daripada A sampai ke Z untuk Garmin Forerunner 970. Okay? Tapi macam biasa aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat korang semua yang hadir untuk tonton video kali ni. Dan semestinya kalau macam korang dah hadir tapi belum subscribe tu channel and stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng dekat sebelah dia. Okay? Untuk jam Forerunner 970 ni, aku rasa ni adalah antara review yang agak ramai tanya dekat aku lah. Aku tahu sebenarnya ramai peminat Garmin dekat luar sana, tapi ada yang bercadang nak beli jam ni, cuma belum ada info yang secukupnya untuk decide sama ada nak beli ataupun tak perlu beli. Macam aku sendiri, aku sebelum ni pakai Garmin Forerunner 955, okay? Aku dah pakai aku punya Forerunner 970 ni selama lebih kurang 2 bulan macam tu. 2 bulan lebih lah. So, aku boleh pakai masa aku punya KM Marathon dan aku boleh kongsikan info yang agak detail lah dengan korang macam mana ulasan penuh untuk Garmin Forerunner 970. Satu lagi disclaimer untuk video ni, aku tak ada any affiliation dengan Garmin Malaysia ataupun Garmin mana-mana pun. Cuma, katalah korang dah tengok video aku ni and korang rasa macam, ya aku nak beli jam ni kan. Satu option yang korang boleh buat adalah korang boleh klik link Shopee dekat aku punya produk yang aku listkan dalam video aku ni, supaya nanti kalau macam korang beli, korang akan dapat menyumbang sedikit untuk aku punya channel, okay? Tapi tak beli pun tak ada masalah kan. Itu sekadar aku punya perkongsian lah, okay? Dan satu lagi, kalau macam korang rasa video ni panjang dan korang tak nak tengok semua bahagian aku punya perkongsian, korang boleh pilih chapter-chapter yang aku dah ringkaskan dalam aku punya chapter timeline lah. Kalau macam korang katalah korang nak tengok just pasal dia punya physical, korang boleh klik untuk physical, dia punya berat ke benda semua, then korang boleh skip bahagian yang lain-lain. Okay, tapi kalau macam korang nak tunggu dan tengok sampai habis, aku lagi galakkan lah. Jadi guys, pertama sekali, sebab apa aku tukar daripada aku punya 955 kepada 970? 955 ni aku beli tahun 2022 kalau tak silap aku. So masuk tahun ni sampai sekarang ni dah lebih kurang 3 tahun lah. Jadi aku rasa sebab time aku tukar dan aku decide sebab ada feature-features yang menarik dekat 970 yang aku rasa dapat menewaskan 955, tapi ada juga benda yang tak berapa memuaskan untuk 970 yang aku akan kongsikan juga dalam video kali ni lah. Sebelum kita sentuh pasal jam ni sendiri, dia datang dalam kotak yang macam ni lah, okay? So ni kotak dia, Forerunner 970. Aku pilih colorway sand purple guys, okay? Aku mula-mula memang bercadang nak ambil colour hitam lah, macam yang sebelum ni juga. Okay, ni aku punya Forerunner 955 Solar. Kotak dia lebih kurang sama je sebenarnya, okay? Tapi kotak yang ni dia kecil sikit. Bila aku pilih nak buat decision aku nak ambil colour hitam, tapi bila aku tengok aku punya jam sport je colour hitam kan. Dan bila aku tengok dia punya colour combination untuk sand purple ni dengan dia punya strap accent yang ada dekat tepi jam ni, lepas tu dia punya titanium bezel, aku rasa colorway ni, combination ni perfect lah. Okay, lepas tu colour dia memang macam colour brown sikit lah. So kalau kotor dia tak nampak sangat lah. Untuk pengetahuan korang, aku punya wrist bersaiz lebih kurang 18mm macam tu lah. So jam ni dia punya diameter 47mm, sama juga macam aku punya Garmin 955 sebelum ni. Kalau macam aku pakai, kalau macam korang punya tangan lebih kurang macam aku, saya 17 ke 17.5, 18, dia akan nampak lebih kurang macam ni lah, okay? Yang aku suka, first kali dia punya looks. Walaupun dia punya function tu, kebanyakannya, aku cakap terang-terang lah, kebanyakan function yang ada dekat jam ni memang dah ada dekat 955 lah. Tapi certain features yang menyumbang kepada dia punya kosmetik look ni, ada function yang lebih daripada tu untuk tracking dari segi health dan juga performance. Kejap lagi aku akan ulas dengan lebih lanjut. Tapi macam ni lah dia punya
looks kalau dekat tangan yang lebih kurang macam aku. Okey, aku pakai dekat tangan kanan. Memang daripada dulu pun aku kalau pakai jam dekat tangan kanan lah. Okey guys, seterusnya untuk dia punya dia punya sizing adalah dia punya berat dan juga ketebalan lah. Okey, ala-ala tu aku buka senang sikit nak compare. Jadi ketebalan jam ni dia adalah dia lebih nipis daripada Garmin Forerunner 955 aku. Di mana yang baru ni dia yang baru ni 12.9 dan aku punya 955 ni sekitar 14.4. Okay, so kalau aku letak macam ni pun memang nampak yang baru ni dia lebih sleek lah. Dari segi sizing macam aku cakap tadi, diameter sama 47mm. Dari segi berat, yang baru ni dia berat sikit guys. Dia 56 gram berbanding dengan yang lama 52 gram. Tapi kalau macam korang pakai 965, aku tak pastilah keberatan dia berapa sebab aku tak ada jam tu lah. Jadi, dari segi sizing, sebenarnya kalau macam korang memang dah pakai Forerunner sebelum ni kan, sama ada korang pakai 570 ke, ataupun korang dah pakai 955 ke, ataupun korang dah pakai 970 ke, bila kita nak bincang dari segi berat, sebenarnya dia agak negligible lah untuk aku comparekan daripada versi sekarang dan juga versi sebelum ni. Sebab perbezaan dia sangat-sangat dekat kan, di mana 970 56 gram, yang 955 52 gram. Tapi kalau macam korang sebelum ni ataupun sekarang korang memang tengah pakai Phoenix dan korang rasa Phoenix tu terlalu besar dan terlalu berat, jadi kalau macam korang nak convert, memang aku sangat-sangat galakkan lah. Sebab aku sebelum ni memang aku duk pakai Phoenix je, aku tak pernah consider pun Forerunner. Sejak aku convert kepada 955 3 tahun lepas, aku memang tak pandang ke belakang lagi lah. Jadi untuk runner ataupun mungkin untuk triathlete ke, kalau macam kita pakai Forerunner series, aku rasa sangat-sangat best lah berbanding dengan Phoenix yang lagi berat ataupun lagi bulky lah. Seterusnya untuk dia punya physical features upgrade, satu lagi yang aku suka adalah dia punya casing. Okay, kalau korang tengok 955 secara overall depan belakang semuanya adalah plastik casing, memang hard plastik, sangat durable. Tapi dekat 970, kalau korang tengok dia punya bezel, dia adalah titanium bezel guys. Okay, so titanium bezel ni walaupun dia colour gold, tapi dia bukan gold yang shiny lah. Okay, dia nampak brush look, which aku rasa memang sangat appealing. Lepas tu, macam aku cakap tadi, bukan setakat looks, tapi dia punya function yang lebih power yang aku akan ulas selepas ni guys. Lepas tu dia punya glass. Glass dia dah fully upgraded daripada version 955. Sekarang ni dia dah pakai full Sapphire Glass berbanding dengan 955 dia pakai Gorilla Glass. Okay, dari segi durability memang sangat durable, tapi dari segi looks kalau macam kita compare, Sapphire Glass memang lagi shiny, nampak macam kristal berbanding dengan Gorilla Glass yang nampak lagi flat lah. Okay, lepas tu Sapphire Glass memang scratch resistance. Button masih mengekalkan configuration yang sama macam versi-versi sebelum ni. 5 button, okay, ada light, lepas tu ada up, down, start, stop dan juga lap lah. Okay, jadi kalau macam korang memang dah pakai Forerunner series and korang dah terbiasa dengan configuration 5 button ni, bila korang upgrade ke 970 ni memang tak jadi masalah untuk korang operate the whole jam tu punya function lah. Lepas tu dia punya strap. Strap dia yang untuk aku punya 955 aku dah tukar lah. Okay, aku dah tukar. Yang ni dia jenis magnetic, so dia boleh melekat macam tu. Dan sangat selesa dan durable juga, sebab tu aku tukar. Yang ni pakai quick strap, okay, tapi dia punya stock strap dia tak pakai quick strap lah. Dia pakai macam biasa, dia pakai spring pin. Kita nak tukar tu susah sikit, tapi aku cakap tu dengan korang, masa aku pakai Phoenix, aku dah ada bad experience pakai quick release punya strap lah. Jadi sebab tu bila aku nak beli 955 dulu, aku tengok dia tak pakai quick release, aku sangat puas hati. Macam sekarang ni pun dia tak pakai quick release lah. Okay, ni stock punya strap size 22mm. So yang untuk strap ni, dekat dalam dia ada trim color purple ni, silikon. Yang ni translucent punya material, color purple. Dan yang luar ni dia lebih opaque lah. Okay, tak nampak purple tu daripada luar tali ni, tapi bila kita pakai tu dia akan nampak macam hint dekat dia punya loop ni lah. Okay, so tu dari segi dia punya strap. Dan strap existing ni ataupun straps yang stock ni memang sangat-sangat selesa kalau kita banding dengan kita beli aftermarket punya strap yang bukan Garmin lah. Sebab tu aku memang suka Garmin punya original strap. Cuma
Yang ni pun agak nice lah, okay, sebab dia magnetic macam aku cakap tadi kan. Yang ni sebenarnya ada je, dia punya stock strap aku simpan dalam kotak ni kan. Nanti nak jual tu aku adalah sekali aku attach dengan the whole package. Okay, sekarang ni kita tengok pula dia punya bahagian yang aku paling suka lah, which is dia punya screen. Screen dia yang ni memang sangat-sangat berbeza sebab yang baru dia dah pakai AMOLED, okay. 1.4 inci berbanding dengan yang lama aku punya pakai MIP memory in pixel 1.3 inci. Okay, kalau kita bandingkan kecerahan dia memang sangat-sangat berbeza lah. Ni MIP dan yang ni adalah AMOLED dengan Sapphire Glass, MIP dengan Gorilla Glass. So, 955 dah kira cukup cerah buat masa tu lah kan. Tapi bila dia datang dengan AMOLED untuk 970, memang aku rasa by miles lah perbezaan dia. Kalau korang dah pakai 965, benda ni sebenarnya dah ada dah dekat versi sebelum ni. Tapi untuk aku, dia jadi satu benda yang baru lah. Yang salah satu sebab yang membuatkan aku nak upgrade kepada 970. Dia punya kecerahan ni pula, sebenarnya kita boleh set lah kan. Macam aku punya 955 ni pun, dia bukan yang paling cerah kan. Tapi kalau aku tekan light ni, dia still visible dan aku senang nak baca. Untuk 970 ni, kita boleh pilih sama ada kita nak dia betul-betul dim ataupun screen tu gelap masa kita idle, ataupun nak biarkan dia sentiasa display macam aku buat sekarang lah. Okay? Cuma bila kita biarkan dia sentiasa display, dia punya bateri akan cepat makan sikit lah. Tapi yang tu kita ulas masa bab bateri nanti. Tapi macam aku punya pemikiran, kalau kita dah ada function tu, buat apa kita nak save bateri kan. Bukannya bateri habis kita kena tukar baru, betul tak? Jadi inilah kecerahan dia. Korang boleh tengok bandingkan dengan memory in pixel lah. Okay. Kalau macam aku dekat luar sana pun tak kira lah malam ke ataupun tengah-tengah matahari terik ke, bila aku angkat memang display tu jelas gila dan dia high contrast dengan dia punya black background dekat belakang tu lah. Seterusnya guys, ini salah satu lagi lah, masih lagi physical features, kita tengok dia punya belakang pula. Okay, so ni dia punya heart rate sensor, wrist heart rate sensor dia. Yang belakang ni ini Elevate Gen 3 kalau tak silap aku. Okay, so yang baru ni dia dah pakai Elevate Gen 5. Okay, so 965 dia pakai Gen 4, yang ni adalah versi yang terbaru lah. So kau boleh tengok dia punya perbezaan dari segi dia punya photodiode tu memang jauh lebih banyak dekat 970. Bila dia convert ataupun upgrade ke versi yang ni, dah ada health punya tracking yang lebih detail untuk 970. Okay, basically Elevate Gen 5 ni dia ada kelebihan dari segi ada ECG punya features ataupun electrocardiogram, yang ni tak ada dekat 965. Dia exclusively di start dekat 970 dan juga series lain macam Phoenix semua dah ada yang terbaru. Lepas tu dia boleh kesan juga skin temperature lah. Kita tengok pula dia punya masih dekat belakang ni dia punya charger guys. Okay, so charging port dia masih menggunakan yang sama dengan 955 ni, Garmin punya proprietary charger ni. Okay, ini je yang datang sekali dengan jam dekat dalam kotak ni. Memang basically tak ada apa pun. Macam biasa kalau kita nak charge, just connect kat belakang ni, ataupun kalau macam nak sync dengan komputer, nak upgrade features pun sama lah, connect dekat belakang ni. Aku sebenarnya daripada dulu pun aku suka kalau jam Garmin ni dia ada macam clamp kat belakang lah. So kita boleh letak and kita biarkan jam tu duduk macam ni kan. Cuma aku sangat-sangat tak galakkan kalau macam korang beli yang apa-apa charger yang bukan original Garmin lah kan. Sebab aku pun dah pernah try sebelum ni, ada yang bila kita pakai dia tak function, dia tak charge kan, ataupun dia boleh merosakkan bateri. So kalau macam korang beli third party tu, korang tengok betul-betul dia tak mendatangkan mudarat dekat korang punya bateri lah. Dekat dia punya casing ni, dekat belah bawah ni, okay, macam ni kan, ni kita boleh tengok ni, dekat atas ni dia dah ada lampu guys. Okay, so lampu ni kalau aku double click macam ni, nampak? Dia dah ada lampu, dan lampu ni pula aku boleh pilih sama ada nak lampu putih ataupun kita boleh pilih lampu merah lah. Okay, so ni lampu merah. Lampu merah untuk increase visibility lah. Pada aku
lampu untuk Garmin ni kan, yang terbaru dah ada lah 965 aku tak pasti, tapi Phoenix pun dah ada lampu ni kan, features untuk light ni. Pada aku, kalau kita nak guna jam ni untuk menerangi kita punya jalan masa berlari, aku rasa dia tak berapa reliable lah. Sebab satu, kita punya tangan kita swing kan, kita swing. Lepas tu kadang-kadang tak berapa terang juga. Cuma kalau macam aku sendiri, aku rasa function dia lebih untuk increase kita punya visibility kepada pengguna jalan raya ataupun orang lain lah, okay? Lepas tu macam aku sendiri, aku kadang-kadang aku selalu sidai baju malam-malam kan. So dekat belakang rumah aku ni tak ada lampu, gelap kan. Jadi aku akan pakai jam and aku akan onkan dia punya lampu tu, so jadi terang lah. Lepas tu macam kita tengah-tengah malam nak cari barang terjatuh ke dekat celah-celah seat kereta ke, ataupun bangun malam nak pergi toilet ke, nak buat susu anak pun, aku memang biasa onkan jam dekat Garmin je lah, okay? Sebab aku pun memang tidur pun pakai jam. So aku rasa features light ni memang sangat-sangat berguna untuk aku dalam keadaan yang macam tu lah. Tapi kalau macam kita nak guna untuk menerangi jalan pun, mungkin aku rasa keadaan yang sesuai bila kita lagi trail malam-malam lah, okay? Sebab trail kita tak ada light pollution macam kita lari dekat luar. So dia punya cahaya tu bila kita set dekat max punya intensity, memang lebih terang berbanding kita guna dekat keadaan luar yang banyak light pollution lah. Itu dari segi lampu. Dekat bawah ni pula, dia ada speaker guys, okay? So sekarang ni, bila aku tekan ni, dia akan ada scroll punya menu ni. Kau tengok betapa smoothnya dia punya ni. Dia ada macam-macam okay, ada water ejection. So dekat speaker ni, bila kita tekan water ejection ni, dia akan nampak, dia akan discharge air yang, kalau ada air ataupun peluh yang masuk dekat speaker port lah, okay? Dia ada vibration yang boleh buat benda tu discharge. Lepas tu feature-feature lain yang ada dekat sini, ini time sync. Lepas tu battery saver. Ini ada barometer, kalau macam kau nak check barometer. Ini ada focus mode. Biasa-biasa on off dekat sini. Lepas tu assistance ni, emergency. Ini adalah untuk connect dengan phone, okay? Quick menu dia. Do not disturb. Flashlight tadi boleh turn on dekat dia punya scroll menu ni juga. Find my phone pun kita boleh activate daripada jam. Clock macam biasa. Wallet kalau macam korang ada Garmin Pay punya ni lah. Tapi aku tak pakai pun. Kita biasa pakai dengan Apple Pay kan. Lepas tu ada volume, lock device, display on off, dan itulah feature-features yang ada dekat dia punya quick menu ni, okay? Itu dari segi dia punya physical features guys. Selepas ni kita akan masuk lebih mendalam untuk dia punya function dan juga dia punya interface. Satu lagi sebelum aku masuk ke dia punya function dan juga dia punya interface, waterproof rating. Okay, semestinya jam ni waterproof lah, sebab kita boleh gunakan untuk triathlon pun kan. Kalau macam korang swimming, tak kira lah open water ke ataupun swimming pool punya swimming ke, tapi rating dia 5 atmosphere lah. Okay, so korang boleh pergi basically 50 meter, dan aku ada baca tak digalakkan untuk scuba diving. Untuk dia punya user interface, okay, sekarang ni aku akan tunjuklah. First kali dia punya watch face. Watch face ni samalah macam dekat aku punya Forerunner 955 ni, aku pakai watch face yang aku download daripada Garmin IQ, dan tak silap aku bayar untuk watch face ni sebab dia ada banyak data. Tapi untuk Forerunner 970 ni, aku just pakai dia punya stock watch face Garmin Forerunner 970, sebab aku rasa dia sangat kemas dan memang betul-betul kena lah dengan dia punya physical features. Dia ada color accent guys, okay? So watch face ni, bila aku buka ni, watch face dia FR 970. So bila aku tekan ni, dia ada style, okay? So bila ada style ni, ada dua lah. Ni satu, yang ni lagi satu lah, okay? Yang tadi tu dia ada stripes. Dan bila kita dah sudah, kita pilih pula dia punya accent color. So accent color ni aku memang sangat suka sebab dia ada color wheel guys, okay? So daripada color wheel ni macam-macam color combination yang boleh dipilih lah. Dan kebanyakannya color yang matching dengan kita punya jam lah kan. Macam aku ni color sand purple. So ini dia punya stock lebih kurang macam ni lah, nampak? Dia ada purple, silver combination dengan gold kan. Jadi disebabkan aku pakai jam ni sekarang ni boleh kata setiap masa lah kan. Jadi bila aku pergi kerja, kadang-kadang aku ambil accent colour yang lebih kurang sama dengan aku punya outfit pada hari tu.
Kadang-kadang bila aku pakai kasut apa-apa, aku akan samakan dia punya accent tu dengan colour kasut aku lah. Okay, so kita boleh customize dari segi tu je. Cuma kalau macam kita nak yang lebih detail kan, sebenarnya boleh download, bukan lebih detail lah, lebih menarik ke, lagi banyak features ke, ataupun ada tema-tema tertentu, boleh download daripada Garmin IQ lah. Dia punya resource untuk semua benda-benda berkaitan dengan Garmin Watch lah. Lepas tu, data yang aku letak dekat aku punya watch face adalah, first kali, tak banyak sangat, aku letak 4 data je. Ada steps, lepas tu aku punya body battery, aku punya heart rate, dan juga aku punya VO2 max lah, okay? Sebab aku rasa 4 benda ni memang boleh fully custom. Dia tak ada hal, kau nak letak apa pun kau boleh pilih. Daripada dia punya list ada banyak gila. Tapi bagi aku, untuk steps dan body battery ni penting untuk aku monitor tahap kecergasan ataupun aktiviti aku untuk hari itu, okay? Lepas tu heart rate pun sama, lebih kepada health monitoring, sama ada bila aku buat certain aktiviti aku nak monitor kan, aku punya heart rate stable ataupun tak. Macam sekarang ni 84 agak tinggi juga lah kan. Dan juga untuk overall performance aku je letak VO2 max lah. Okay, so aku tahu aku punya VO2 max ni sekarang adakah dia di tahap yang memuaskan, ataupun aku kena work hard lagi untuk increase aku punya VO2 max. Okay, so 4 data simple, nak tukar lain tak ada masalah. So daripada watch face ni, kalau kita tekan down, dia akan pergi ke glances lah. Okay, so glances ni pun fully customizable. Korang boleh letak apa benda yang korang nak dekat sini. Macam aku sekarang ni aku letak, okay, first kali sebab aku ada Garmin Coach plan yang ongoing, jadi aku letak dekat depan aku punya glances, sebab senang aku nak monitor apa aktiviti ataupun apa rutin yang aku perlu buat hari ni. Bila aku tekan, dia akan tunjuk lebih detail lah. Okay, hari ni rest day, tomorrow aku kena buat base training, lepas tu recovery, dia akan tunjuk detail lah. Okay, so yang ni dia akan sync terus dengan aku punya Garmin Connect. Okay, so lepas tu aku letak pula aku punya history, maknanya minggu ni dah berapa aktiviti aku buat. So kalau aku tekan ni, dia akan tunjuk lah, hari tu Tuesday aku lari 10.5. Lepas tu summary untuk minggu lepas sekali. Jadi senang aku nak monitor apa aktiviti aku dah buat. Lepas tu running performance, dekat sini dia ada VO2 max. Aku boleh tengok lah VO2 max aku level dah menurun tu. Hari tu aku lepas masa stand-chat tu aku rasa dia peak lah. Lepas tu dia dah makin jatuh sebab aku rasa aku memang sangat-sangat tak cukup recovery. Jadi bila aku buat tu aku memang cepat fatigue lah. Okay, so next dia pergi kepada running economy. Okay, benda running economy ni, dia punya matrix tu ada dalam FR970, tapi dia hanya akan activated kalau macam korang pakai dengan Garmin HRM 600. Okay, sebab aku ada benda ni, dan bila aku beli HRM 600 pun sebenarnya wife aku belikan lah, dia hadiahkan aku. Dia bukan automatically update untuk kita punya running economy lah. Kita perlu lari untuk certain period, dia akan update kita punya running economy. Macam aku ni selepas daripada 5 larian baru dia updated running economy punya features lah. Tapi untuk uraian seterusnya pasal benda ni, nanti bila aku kongsikan pasal HRM 600, aku akan ulas lebih lanjut lah. Okay, lepas tu lactate threshold pun ada, dan race time prediction. Okay, hill score pun ada dekat sini. Jadi ini semua under running performance. Senang, simple, aku boleh monitor terus. Training status, korang tengok kat situ, strain. Dia tunjuk kat sini, aku punya VO2 max pun decrease dan HRV aku unbalanced. Okay, sebab apa? Sebab macam aku cakap tadi, aku memang sangat hektik sekarang ni. Jadi aku memang tak cukup recovery. So training aku memang, aku rasa dia kurang efektif berbanding dengan yang sebelum-sebelum ni lah. Okay, so boleh monitor. Dia acute load, lepas tu load focus, sama juga VO2 max dan juga HRV status lah. Okay, jadi itu under training status complete guys. Training readiness pun yang ni berkait rapat dengan kita punya body battery, lepas tu dengan kita punya HRV. Kalau aku tekan kat sini, maknanya aku, kalau aku nak lagi sebenarnya hari ni dah boleh lah, tapi disebabkan aku punya Garmin coach cakap rest day, aku akan rest lah hari ni kan. Okay, so dia tunjuk lah factors dia, apa tidur, lepas tu recovery time, HRV status macam aku cakap tadi, acute load, dan juga recent sleep score lah. Okay, dan juga stress level. Stress level ni dia monitor dari segi kita punya breathing, dari segi kita punya HRV. Jadi banyak faktor, so dia generate kita punya training readiness. Okay, ni running economy yang tadi. Running tolerance, yang ni pun salah satu features yang ada dekat 970. Dia adalah dia tunjuk acute impact load.
Jadi tolerance ni adalah dia compare dengan kita punya aktiviti dan berapa kita punya tolerance yang kita boleh sustain untuk training dalam minggu tu lah. Okay, macam ni dia tulis tolerance 54 km seminggu. Jadi aku punya sekarang ni baru 16.4 lah. Okay, jadi actual 7 days berapa dia generate juga. Dan yang ni adalah graph lah macam biasa. Okay, so benda-benda ni semua boleh monitor dekat Glances guys. Okay, lepas tu dari segi health sama juga macam ni, HRV status, lepas tu yang ni untuk body battery. So bila kita tidur dia akan top up kita punya body battery. Jadi aku monitor lah, sebab tu aku letak dia dekat depan sekali watch face supaya aku nampak hari ni aku punya body battery tu masih okay ataupun dah tahap critical lah. Okay, dan benda ni aku rasa dari segi accuracy dia more or less memang on par lah, sebab bila aku rasa aku dah penat, aku dah stress, dah strain, tengok body battery, oh no wonder lah macam tu kan. Okay, so itu dari segi dia punya overall lah. Lepas tu apa lagi aku letak dekat aku punya Glances, health, weather. Sekarang ni dah ada weather punya tracking, kita boleh tekan. Tapi dia kena connect dengan phone lah. Okay, bila connect dengan phone dia akan tunjukkan kita weather tu sama ada akan hujan ke ataupun keadaan cerah ke, feels macam mana. Nampak ni contoh lah. Okay, aku letak supaya senang nak beraktiviti. Compass pun aku masukkan sebab aku kalau macam pergi ke certain tempat kan, kalau macam hotel yang kita pergi tak ada arah kiblat kan, aku akan gunakan dekat phone app kan, kita gunakan macam arah kiblat, tapi dalam masa yang sama juga aku akan check juga dengan kompas sebab kita punya arah dekat Malaysia ni lah 292 degree guys. Okay, so bila kita guna phone app, kita compare dengan ni, kita boleh confirm sama ada arah kiblat tu betul ataupun tak. Heart rate macam biasalah tracking bila kau pakai jam ni. Dan respiration. Respiration ni adalah kadar pernafasan kita, dia tracking sebagai breath per minute. Okay, so benda-benda ni pun dia akan ambil kira dalam generate kita punya training readiness, kita punya body battery. Last sekali aku letak next event. So next event aku adalah Langkawi International Half Marathon. Okay, so dia estimate aku punya timing sekarang ni 2 jam 2 minit. Jadi tu dari segi dia punya watch face dan juga dia punya Glances. Touchscreen sensitivity guys. Okay, jadi aku sebenarnya kalau nak cakap dari segi penggunaan touchscreen ni, aku ke semua jam aku walaupun boleh touchscreen dan ada features touchscreen tu, selalunya aku tak onkan pun. Sebab aku lagi suka feel bila kita tekan physical button macam ni lah. Okay, physical button ni aku memang suka lah sebab dia punya feel pun sedap. Okay, tapi dalam masa yang sama sebenarnya boleh je guna touchscreen macam ni kan. Okay, aku unlock dulu. Okay, so bila dah ni ni nampak dia punya sensitivity dia memang sangat-sangat okey lah. Lepas tu macam tadi aku tunjuk bila kita buka dia punya ni, okay, lepas tu back, kita tengok dia punya ni, kita back balik. Okay, kalau nak masuk ni sama je, boleh scroll. Lepas tu nak pilih apa, nak tengok health boleh tekan. Lepas tu nak back, kita scroll back macam ni. Jadi dari segi touchscreen sensitivity dia okey. Cuma aku memang tak suka onkan sebenarnya, tapi aku onkan for the sake of this video lah. Sama juga dengan ni, yang ni pun aku onkan semata-mata nak tunjuk dalam video ni lah. Okay, ni pun okey. Tapi dari segi sensitivity, dari segi dia punya responsiveness, dia punya latency memang 970 lebih cepat lah berbanding dengan 955. Okay, tapi untuk aku akan pilih physical button. Kita tengok pula dia punya features yang aku sangat suka pasal dia punya titanium bezel ni. Ni aku akan ulang lebih lanjut sebab macam aku beritahu tadi, titanium bezel dan juga dia punya Elevate Gen 5 ni, dia punya primary function dia adalah untuk ECG guys. Okay, macam mana dia track ECG? Macam gini. Okay, so dekat sini dia ada ECG app. Jadi cara dia nak guna, aku just letak ni ke atas. So dekat apps ni, aku just tekan ke bawah dan dia ada dekat sini ECG app. Okay, jadi untuk buat ECG app ni kita kena pakai. Sebab apa kena pakai? Sebab electrocardiogram ni dia boleh detect dengan kita melengkapkan circuit guys. Okay, sebab tu bila aku pakai jam dekat tangan kanan, maknanya dia punya wrist sensor dah connected dengan tangan aku. Tapi macam mana kita nak lengkapkan circuit tu, kita perlu tekan sekali dengan bahagian kiri lah. Okay, jadi bila aku pilih ni,
Bila aku pilih aku punya ECG app, okay. Dia kata please make sure your watch is snug on the wrist you choose during setup. Okay, so currently that's your right wrist. Maknanya dia tahu aku pakai ni dekat tangan kanan sebab aku pun dah set dalam aku punya profile. Okay, jadi aku pakai dengan snug. Dan bila kita tekan ni, dia suruh sit comfortably dan rest your arm and wrist on the table and keep still. Okay, dia nak suruh kita berada dalam keadaan relax sambil duduk. Dan bila aku tekan ni lagi, dia akan suruh letak thumb dengan finger dekat titanium bezel. Dengan cara tu dia akan lengkapkan electrical circuit supaya ECG boleh detect dengan jam ni lah. Okay. Aku kena relax dulu. Okay. Okay, aku harap kau nampak dia 30 second. Okay, so dia dah record aku punya sinus rhythm 84 beats per minute average. This ECG recording does not show signs of AFib. Okay, apakah AFib? AFib ni adalah atrial fibrillation. Maknanya kalau macam ada irregular punya reading daripada graf yang dia chart tadi tu, maknanya kena check dengan physician lah. Okay, macam aku tak, Alhamdulillah tak ada. Lepas tu dia kata the ECG app cannot detect heart attacks. If you believe you are having a medical emergencies, contact emergency services lah. Of course lah, okay. Jadi data ECG ni memang aku buat setiap hari untuk monitor keadaan aku punya jantung lah. Walaupun dia tak boleh detect heart attack ke apa, tapi at least kita ada overall picture untuk kita punya heartbeat punya rhythm lah. Okay, pertukaran right dan done. Jadi benda ni dia akan transfer dekat dalam Garmin Connect app. Kita boleh tengok dengan lebih detail lah. Okay guys, yang tu untuk ECG. Kita tengok pula dia punya other activities lah. Okay, kalau macam korang jenis yang suka layan music dan korang dengar Spotify, korang boleh set dengan korang punya jam dan korang boleh dengar direct lah. Macam aku tak, sebab aku memang bawa phone dan aku directly stream daripada aku punya Apple Music lah. Okay, so kalau macam aku tak setup pun Spotify dalam aku punya Garmin. Selain daripada ECG app, macam biasa dia ada pulse oximeter, yang tu pun ada dekat jam yang lama, clocks, lepas tu phone. Okay, jam ni dia boleh jawab call direct daripada jam lah. Okay, kalau macam orang call kau, boleh answer. Macam kalau kau pakai iWatch pun, kau boleh jawab direct dekat jam. So dekat sini dah boleh, volume ni kita boleh adjust. Bagi aku agak kuat dan boleh bercakap macam biasa lah. Cuma bagi aku jawab jam dekat wrist ni satu benda yang bukan norma masyarakat lah kan. Ataupun kalau macam kau memang suka benda tu, by right, silakan. Okay, lepas tu dia ada map. Untuk map ni, satu yang penting kau kena sentiasa regularly update lah. Okay, macam nak update, macam aku memang akan connect dengan aku punya laptop. Lepas tu aku akan open aku punya Garmin, apa nama apps dia? Garmin Express, dan dia akan detect jam aku. Dia akan download whatever software update ataupun map update yang ada, dan dia akan terus update dekat aku punya jam lah. Jadi macam biasa kalau macam aku onkan map ni, kita boleh tengok dekat mana kita ada, apa trail yang ada dekat situ. Sebab aku pernah onkan dekat masa aku pergi site, okay, dekat dalam kawasan hutan kelapa sawit, and boleh nampak lah jalan dekat dalam kelapa sawit pun still dia boleh tunjuk dalam ni, dia boleh detect. Lepas tu kita nak pan, nak zoom dengan touchscreen, tak ada masalah. Aku biasanya aku onkan touchscreen tu untuk map saja lah. Lepas tu kita boleh tengok juga places of interest kan. Maknanya dekat kawasan kita tu ada apa, ATM ke, restoran ke, apa benda pun boleh tengok dekat jam juga. Lepas tu kita boleh plot a route. Kau nak lari apa, dekat certain kawasan tu kau tak ada idea nak lari kat mana kan, pun kita boleh set dekat dia punya map lah. Okay, so tu untuk map. Lepas tu dia ada voice command. Okay, voice command ni kita tekan sikit, start running. Okay, voice command tu kau boleh guna, kau boleh directly communicate dengan korang punya jam, dan dia akan buka ikut kau punya command lah. List of command ni kau boleh check dalam dia punya dalam dia punya apps, apa yang dia suggest. Aku nak start running, aku dah cakap start running, dan dia buka ke aku punya function ni.
And aku boleh pilih terus lah sama ada aku nak start training ke, nak navigate ke. Bila pilih navigate, dia akan sync dengan map dan dia akan tunjuk macam yang aku bagi tahu tadi lah. Korang boleh set course, berapa kilometer korang nak, dia akan plot untuk korang supaya korang lari lah, okay. So dia akan tunjuk every turn, every U-turn yang korang kena buat, semua korang boleh refer dekat jam saja. So tengok lagi apa dia dekat ni. Dekat dia punya ni, messenger pun macam biasa ada notification semua. Music macam aku cakap tadi. Lepas tu Garmin Share standard. Tips pun korang boleh tengok, history. Connect IQ Store, okay. So basically Connect IQ Store ni segala benda korang boleh tengok lah. Korang nak apps ke, ataupun korang nak watch face ke, korang nak data fill ke. Sebab dalam jam ni dah ada yang standard, tapi kalau macam korang nak custom, korang nak tema lain, korang boleh pergi ke Connect IQ Store, download dan sync balik kepada kita punya jam lah. Seterusnya, kita tengok dia punya activities, okay. So by default, sebenarnya jam ni kalau macam korang pergi, korang masuk dia punya activities, macam-macam activities ada dekat sini lah. Kalau tekan kat sini, ni default lah. Ada run, treadmill, pool swim, open water, walk, trail run kan, okay. Tapi kalau macam korang tekan edit ni, dan korang tekan add, dia ada macam-macam lagi lah, okay. Ni ada dia punya main kategori dia ada running, cycling, multi-sport. Tapi bila korang tekan ni, dia ada sub-categories, okay. Ada virtual run, lepas tu indoor track, adventure race, obstacle racing, apa benda semua ni. Aku tengok sekarang ni, kita boleh tengok ni kan, ada gym, outdoor, kau tengok ni racket sport, okay, tennis, pickleball, pedal pun dah ada guys, okay. Dan untuk aktiviti ni, kalau macam korang nak custom lagi pun, korang boleh buat sendiri lah, okay. Dan aku rasa kalau macam korang pergi ke Garmin IQ, pun ada benda-benda yang korang boleh tambah lagi lah. Lepas tu, macam aku, semestinya aku mainly adalah running lah. Kita boleh set macam-macam lah, okay. Dekat run ni, korang boleh set dia punya data fill. Lepas tu korang boleh set apa yang korang nak ada dekat setiap page data fill tu. Contoh kalau macam aku punya, aku tekan run, okay. Yang aku punya data fill, mainly dia ada ni, okay. First kali aku letak 6 data fill, okay. Ada timer, accumulated ataupun elapsed time untuk aku punya run. Lepas tu ada distance, ada pace, lepas tu ada heart rate, elevation dan juga GCT balance. GCT balance, dia hanya akan ada kalau macam korang connect dengan HRM 600. Kalau tak, dia ada, GCT ada tapi GCT balance tak ada. Okay? So dia tunjuklah kaki korang kiri dengan kanan tu, dia balance ataupun tak, dia punya stride. Lepas tu ni, aku punya second data pace, kalau macam nak simple, aku tak nak tengok in detail, aku just tunjuk timer, pace dan juga distance. Yang ni semua customizable. Okay? Lepas tu jam. Sebab aku kadang lari tengah malam, aku nak tengok dah pukul berapa kan. So dekat page ketiga aku letak jam. Lepas tu ini dia panggil running dynamics punya data fill. GCT balance. Lepas tu ada step speed loss. Dia akan ada kalau macam kita connect dengan HRM 600, okay. Jadi dia tunjuk untuk setiap kita punya step tu, adakah kita lost kita punya cadence. So nanti yang tu aku akan ulas masa sembang pasal HRM 600 Tu ground contact time, cadence dan juga ini vertical oscillation, okay. Semua boleh program dekat dia punya data fill. Okay, so seterusnya ini average step speed loss, maknanya untuk the whole distance tu dia akan dapatkan average step speed loss. Dan yang bawah ni adalah dia punya persen lah. So menarik guys. Ni adalah map. So aku akan macam ni, nampak. Kedudukan aku tak jauh daripada Tasik Ujana. Ni aku lock. Kalau aku buka ni, aku boleh lah. Aku boleh pan, nak tengok apa ada dekat sekeliling ni. Nampak jalan dia? Kau boleh nampak? Okay. Nak zoom ke apa semua, boleh lah. Lepas tu step berikutnya adalah sunset. Sebab apa aku letak sunset? Sebab kalau macam aku lari awal pagi, kalau aku lari sebelum subuh tu, aku dapat tahu lah lagi berapa lama nak sunrise, ataupun bila lagi petang lagi berapa lama nak sunset lah. So itu aku punya data fill. Macam aku cakap tadi, benda-benda ni semua customizable dan boleh ambil dekat Garmin IQ untuk data fill yang lebih detail lah. Jadi untuk running ni, satu lagi benda yang aku rasa penting untuk aku ulas adalah dari segi dia punya satellite ataupun tracking accuracy. Okay, jam ni
Kali pertama aku check dia punya accuracy adalah aku lari 30 km. Jadi masa aku lari ni aku pakai 2 jam lah. Aku pakai aku punya 955 dekat belah kiri, lepas tu aku pakai aku punya 970 dekat belah kanan, dan aku on kan 955 aku pakai all multi-band punya features, okay. Lepas tu yang untuk 970 sebab dia ada dia panggil apa, set IQ, intelligent punya satellite ni lah selection. Dia akan pilih nak guna satellite yang mana mengikut kawasan tu, keadaan dekat kawasan tu. Okay, kalau macam kawasan tu banyak bangunan ke apa, dia akan pakai yang tracking lebih detail lah kan, lebih accurate. Kalau tak, dia akan guna yang lebih light lah untuk save battery. Okay, so option tu dia ada dekat sini. Kalau tak silap aku, dia under adakah under connectivity? Tengok jap. Okay, bukan. Dia ada dekat running. Okay, aku buka running Jadi kalau aku buka run ni, dan aku tengok dekat dia punya, mana lah? Oh, dekat run setting. Sekejap aku tengok. Aku buka dekat setting. Okay, aku buka dekat setting, activities. Okay, aku buka run. So dekat run setting ni, boleh pilih dia punya, mana kau? Banyak pula. Ni, okay. Dekat run setting dia ada satellite. Okay, so bila aku pilih dekat satellite ni, dia ada beberapa option lah. Okay, aku ada boleh pilih all system, GPS only, okay, good battery dengan good accuracy. Lepas tu dia ada use default, ada auto select. Okay, auto select ni adalah satellite IQ lah. Okay, jadi dia boleh pilih. Dia bukan boleh pilih, dia akan pilih penggunaan satellite yang optimum. Okay, kalau macam tempat tu memerlukan accuracy yang lebih tepat dan menggunakan lebih banyak satellite, dia akan guna yang tu. Kalau tak, dia akan guna yang lebih light lah. GPS only, good battery, good accuracy, all system, better accuracy, dan all plus multiband best accuracy lah. Okay, so best accuracy ni adalah apa yang aku set dekat jam aku sekarang, sama juga dengan aku punya 955. Lepas tu auto select dynamically selects best mode based on your environment. Okay, sama juga macam dekat atas ni. Atas ni pun dia use default tu auto select. Lepas tu ataupun dia ada ultra track. Okay, ultra track ni memang accuracy dia agak kurang, tapi battery consumption dia sangat-sangat rendah dan sesuai digunakan untuk track ultra running lah. Jadi, macam mana aku test aku punya accuracy ni, masa aku lari 30 km yang aku pakai 2 jam ni, aku lari dekat Putrajaya. Okay, kalau macam korang familiar dengan Putrajaya ni, dia ada satu section yang agak banyak bangunan tinggi. Jadi bila aku pakai aku punya auto select ni, sampai dekat that section memang aku dah expect. Kalau macam dia tak pakai full all multiband ni, dia akan kacau sikit lah. Okay, bila aku masuk that kawasan, aku compare antara 955 dengan ni, memang 955 maintain dia punya pace, walaupun aku lari dengan konsistensi yang sama, yang secara konsisten. Bila aku compare, memang dekat 955 ni dia lebih accurate, tak kacau. Tapi dekat 970 ni, dia punya pace tiba-tiba jadi laju sikit, tapi lepas tu dia stable balik. Yang tu bila aku set menggunakan auto select lah, okay? Ataupun dia punya set IQ ni. Tapi bila aku sejak daripada tu, memang aku fully menggunakan all plus multiband. Accuracy dia tip top. Dan yang bestnya, aku compare benda ni masa aku pakai dalam larian Standard Chartered KL Marathon. Okay? Sebab seperti mana yang korang tahu, KL Marathon adalah World Athletics punya certified event dan juga AIMS certified. So dia punya track ataupun dia punya route tu basically dah measured dan certified. Dan untuk KL Marathon juga, aku pakai Garmin Pace Pro Pacing Plan. Okay, so Pace Pro Pacing Plan ni aku download dia route daripada file GPX. Lepas tu aku download dekat aku punya jam, dekat aku punya Garmin Connect. Aku dah pilih lah aku nak distribute aku punya pace macam mana. So aku follow benda tu. Bila nak fly off, bila aku tekan go, dia akan tunjuk direction dan dia akan tunjuk pace yang aku perlu follow lah. Okay, maknanya sekiranya route tu selepas ni akan belok kanan, dia akan keluar notification untuk belok kanan, dia akan keluar vibration, dia akan keluar arah dia. Contoh kalau dia kata okay, 100 meter turn right. Okay, so bila aku measure dengan actual route KL Marathon,
Lebih kurang 100 meter, bila dah dekat macam 20 meters, dia kata turn right, pun sama. Bila betul-betul dekat zero, dia tunjuk turn right adalah exact point yang jam aku cakap pun turn right lah, okay. Lepas tu aku compare benda tu, almost semua direction yang notification yang jam aku bagi, aku compare almost semua lebih kurang sama lah, okay. Aku rasa benda tu dah memadai untuk aku cakap dia punya accuracy tu boleh dikatakan memang above par lah. Walaupun dekat kawasan yang banyak bangunan tinggi dekat tengah-tengah KL lah. Korang pun tahu kan bila kita masuk dekat area macam area Ampang, Sultan Ismail tu, accuracy dia sama. Dia kata 10 meters, lebih kurang 10 meters dah sampai dekat persimpangan, sama ada kena belok kanan, belok kiri, go straight ataupun U-turn guys. Okay. So tu adalah apa yang aku dah test masa Standard Chartered KL Marathon. Jadi untuk the best tracking accuracy, itu adalah option dia lah. Okay, sebab Garmin dia akan utilize GLONASS, ada Galileo, lepas tu ada GPS, lepas tu ada Bedo kan. Jadi semuanya dia akan guna untuk increase tracking accuracy guys. So kalau macam korang nak save bateri, kau boleh pilih mod lain yang sama ada auto select, ataupun kalau macam korang betul-betul kedekut bateri, gunalah mod Ultra Track. Okay. So tu dari segi overall untuk dia punya tracking dan juga tracking accuracy. Macam map ni, macam aku cakap tadi, at any time korang boleh guna. Korang just buka dekat apps, korang buka map punya app, and korang boleh lah set apa korang nak guna untuk tracking ke, nak check attractions yang ada dekat sekitar tu ke, nak plot a route ke, semua tak ada masalah. Okay. Sekarang ni aku nak kongsikan sikit pasal sebab aku adalah orang yang most of the time guna jam ni setiap hari untuk masa tidur lah. Okay. So bila kita guna untuk tidur, dia akan ada dia akan ada morning report guys. Okay, jam ni dia ada morning report, lepas tu dia ada evening report. Okay, so evening report macam aku akan set pukul 10.30 tu dia akan keluar lah. Dia akan keluar dekat evening report ni, ada aku punya remaining body battery, lepas tu aku punya heart rate kan. Jadi kadang-kadang bila aku tidur lambat, pukul 10.30 tu dia keluar evening report, dia kata still awake. So maknanya dia cadangkan untuk aku tidur dengan cepat lah, supaya dapat recover dengan lebih baik, increase HRV, ataupun untuk dapat sleep quality yang lebih baik lah. Bila bangun pagi, first thing aku akan tengok adalah aku punya sleep quality lah, ataupun aku punya morning report. First kali dia akan tunjuk aku punya sleep quality. Hari tu aku tidur macam mana, aku punya berapa banyak deep sleep, berapa banyak aku punya light sleep, berapa banyak aku terjaga, contoh pergi buat susu anak, lepas tu berapa banyak aku REM. Okay, so the best thing yang kita nak masa tidur adalah REM lah kan? Dan kebanyakannya aku tak dapat REM yang baik sebab macam tu lah, banyak benda yang aku terjaga. Dia punya report bagi aku sangat-sangat komprehensif lah kan. Kalau compare dengan keadaan kita pada pagi tu, bila aku bangun tu aku rasa fatigue ke, ataupun aku rasa energetic ke, bila aku compare dengan body battery, memang nampak sama ada body battery tu dia dah top up dengan baik, ataupun naik sikit je lah kan. Dan benda ni dia memang akan relate dengan aku punya HRV, heart rate variability, dan sekarang ni aku punya HRV memang sangat teruk lah. Okay. Heart rate variability ni dia yang best bila kita masuk dekat zone yang balance lah kan. Bila kita bangun pagi memang rasa sangat segar. Bila unbalance ni memang walaupun body battery tu naik banyak, tapi kita akan still rasa macam tak cukup lah. Okay. Jadi sebab tu aku pakai aku punya jam masa tidur supaya aku boleh track benda-benda ni, dan macam mana aku nak improve untuk hari-hari yang berikutnya. Lepas tu, kalau macam aku kadang-kadang kan, macam mana nak tahu apa dia punya tracker ataupun accuracy untuk sleep monitoring ni accurate ataupun tak. Selalunya bila aku terjaga, aku akan tengok okay pukul berapa, dan besoknya bila report tu dah transfer dekat aku punya Garmin Connect, aku akan compare. Contoh bila dia track aku terbangun pukul berapa tu, aku akan check, okay, betul aku awake dekat pukul berapa. Lepas tu bila kita mimpi, sebenarnya dalam stage REM tau, Rapid Eye Movement. Jadi bila aku mimpi, aku terjaga, aku akan tengok pukul berapa, dan besoknya bila aku check balik, REM tu betul-betul lebih kurang sama dengan
jam yang di mana aku mimpi dan aku terjaga tu lah. Okay. So aku boleh kata untuk aku sendiri, dia punya tracking tu agak tepat kan. Sama juga macam bila aku terbangun tu, aku pergi toilet ke pukul berapa, bila aku check balik dengan aku punya graph, dia punya timing tu memang accordingly. Okay guys, untuk Garmin Coach, tadi masa glances aku dah tunjuk sikit. So aku nak ulas lebih lanjut sikit lah pasal Garmin Coach. So sekarang ni aku punya plan ataupun Garmin Coach yang aku set dekat aku punya Garmin Connect untuk half marathon lah. Kalau kita tengok kat sini kan, dekat aku punya glances dia tulis taper phase rest day. Okay, hari ni rest day. Tapi bila aku tekan, besok base, lepas tu Sunday recovery, lepas tu Monday tempo, basically dah nak sampai ke hari event lah. Aku yang aku suka pasal dia punya Garmin Coach ni, semua data yang aku dapat ataupun daripada matrix ni, aku tak perlu nak sync dengan aku punya Garmin Connect dengan jam. Based on aku punya health dan performance status, dia akan automatically regulate aku punya training. Contoh, kalau macam aku tak cukup rest kan, so training readiness aku pun rendah, jadi dia akan automatically tukar. Contoh katalah hari tu aku kena buat speed, tapi aku punya recovery teruk, training readiness merah, jadi aku tak perlu nak sync dengan aku punya phone. Dia terus open, dia terus automatically regulate dekat sini. Daripada speed tadi dia akan adjust balik, mungkin dia akan jadi base training ataupun mungkin akan jadi recovery lah. Okay, dia dah automatically ikut status health dan juga performance lah. Lepas tu macam walaupun nampak kat sini dia dah set besok base, lepas tu recovery, tempo, tapi kemungkinan bila sampai ke hari yang sepatutnya ni, mungkin base ni akan jadi long run kan. Kata bila aku contoh macam cukup recovery, daripada contoh base 40 minit mungkin akan jadi sejam 12 minit ke. So dia akan berubah mengikut ketersediaan badan aku lah. Okay. Dari segi heart rate tadi kan, sama ada dia punya accuracy heart rate monitor dekat wrist ni tepat ataupun tak, pada aku more or less memang dah boleh kata tepat, sebab aku comparekan dengan aku punya heart rate monitor lah. Sebab aku ada HRM 600, so aku compare dengan dia punya reading, more or less memang tak jauh beza. Cuma kalau kita totally depend on per wrist heart rate monitor, kena follow dia punya suggestion lah untuk optimum punya tracking. Contoh, jangan ada apa-apa yang surface yang menghalang surface kita punya skin bila kita pakai. Ya, contohnya ada kain ke ataupun ada, aku tengok runner macam pernah pakai dengan jam dia dekat atas baju long sleeve. So benda-benda tu dia akan membuatkan tracking tu tak berapa tepat lah. Okay. Macam aku setakat ni aku compare, more or less adalah sama, tak jauh beza. Okay guys, aku rasa kita dah dekat-dekat nak habis lah. Siaran dah dekat-dekat nak tamat ni kan. Walaupun video ni aku rasa mungkin aku tak edit lagi sebab aku tak tahu panjang ke tak, tapi aku rasa memang panjang. Jadi aku rasa benda yang paling ramai orang nak tahu adalah dari segi dia punya battery life. Okay, macam aku mention awal-awal tadi, aku gunakan jam ni, ada yang aku dah try menggunakan dia punya auto adjustment, set IQ, dan ada yang memang aku terus set. Sekarang ni aku terus set kepada all plus multi-band lah. So aku ada dia punya reading, sebab aku track, aku rasa 2 atau 3 minggu memang aku monitor setiap aku punya aktiviti dan juga aku punya pemakaian. Itu yang aku agak terkejut ataupun agak macam kelakar lah kan, bila aku ada terperasan satu thread punya entry. Ada satu, aku rasa akak ni lah kot kan, dia nak beli Forerunner 970. Okay, so dia kata dia pergi ke aku tak pasti dekat Garmin ke, dekat Echo ke, ataupun mana-mana Garmin punya authorized distributor. Dia kata the sales girl ataupun sales boy tu bagi tahu jam ni boleh tahan 15 hari. Aku macam agak impress lah kat situ kan, sebab aku rasa aku punya 955 pun, kalau aku hari-hari ataupun seminggu 4-5 kali aktiviti, memang 15 hari tu jauh lah sebenarnya kan, quite a stretch lah kan.
Jadi tu dia cakap dia beli sebab dia kata boleh tahan 15 hari. So bila aku dah pakai aku punya 970, aku tak tahulah aku nak kesian ke ataupun aku rasa kelakar ke kan. Tapi terus-terang aku cakap aku pakai bukan hari-hari, aku punya aktiviti tu 3 ke 4 hari seminggu memang tak sampai 10 hari pun lah. Okay? Aku ada rekod untuk seminggu tu aku track dengan aku punya all plus multiband. Satu minggu lagi aku ada track dengan menggunakan set IQ, dia auto select lah, okay. So aku akan kongsi dengan korang and korang nilai sendiri sama ada battery life dia bersesuaian ataupun tak dengan korang, okay. Dan satu keadaan yang aku fixkan untuk jam aku adalah aku sentiasa dia punya display ni, watch ni sentiasa on display. Lepas tu aku offkan dia punya touchscreen dan aku sangat jarang connectkan dengan Garmin Connect. Maknanya aku tak gunakan dia sebagai smartwatch lah, okay. Aku just gunakan sebagai watch biasa dan track aku punya health dan juga fitness, dan juga aku gunakan untuk aku punya aktiviti utama iaitu running lah, okay. So pertama sekali, yang ni aku kena tengok aku punya note sebab aku memang tak ingat, okay. Pada 20/9, okay, aku full charge aku punya Garmin ni, okay. So aku full charge and then aku guna mode all plus multiband, okay. So bila aku guna mode ni, lepas tu aku buat first run dengan 100%. Masa 100% tu aku buat first run 15 km, okay. So 15 km tu aku tak gunakan lampu, aku tak connect dengan aku punya Garmin Connect. Maknanya aku lari menggunakan GPS je lah, okay. Lepas tu second run, maknanya daripada 100% tadi dia turun kepada lebih kurang 85%, okay, untuk first run. Lepas tu second run aku start dengan 82%, aku buat larian 12k tambah 12k tu aku on kan aku punya lampu lah. Maknanya sambil lari tu aku on kan ni lampu, okay. Ni lampu merah, aku on kan lampu putih lah. Okay, aku on kan lampu putih macam ni, okay. So aku on kan ni sambil berlari, dan sebaik sahaja aku habis larian tu, daripada 82% dia turun kepada 51%. Okay, so 51%, maknanya dia consume lebih kurang 31% untuk 12 kilo bersama lampu, okay. Lepas tu larian ketiga, aku start pula masa dah 32%, okay, maknanya daripada 51% tu aku guna untuk daily. Lepas tu aku buat larian 10k, daripada 32 dia turun ke 18%, guys, okay. So untuk aku punya full charge daripada 20/9, aku dapat 3 run total dalam 40 km dan 4 hari aku guna. Jadi dia punya tempo tu daripada aku full charge 20 hari bulan sampai ke 23 hari bulan 9. So dalam span ni aku guna dia turun lah daripada 100% ke 18%, okay. So lepas tu aku charge balik. Masa 23/9 tu aku start dengan 15%, okay. Jadi selama sejam 15 minit aku charge, dia naik balik ke 100%. So daripada 15% ke 100% tu lebih kurang sejam 15 minit, okay. So untuk aku punya monitoring yang kedua, aku tukar pula kepada auto select. Maknanya aku tak pakai all plus multiband, aku gunakan set IQ. Jadi first run aku, masa selepas aku charge tu aku guna dia start dengan 85%, okay. So aku punya bateri 85%, aku lari 6 km, dia turun ke 76%, okay. Okay, lepas tu larian kedua dengan selepas aku punya second charge ni, aku buat 5 km. So dia start daripada 60%, dia turun ke 43%. Okay, so maknanya sela masa antara 76% ke 60% tu aku guna buat benda-benda lain lah, okay. Lepas tu selepas daripada 43% tu aku tak charge dan aku proceed dengan aku punya long run pada 28 hari bulan, okay. So long run ni aku buat 22 km. Dia start dengan 29%, dia turun ke 21%, guys. Maknanya 8% je dia consume untuk total aku punya long distance run.
Dan dekat situ, aku tak lari dekat tempat-tempat yang pelik lah. Maknanya aku assume dia punya satellite consumption just yang basic, dia tak pergi ke yang all plus multi-band lah. Okay? Jadi aku dapat 3 run, total lebih kurang 35 km, tapi dia punya total penggunaan selama 8 hari. So berbeza kan? Maknanya aku punya first monitoring tu 40 km dalam masa 4 hari, dia turun ke 15%. Lepas tu yang second, aku dapat 8 hari, daripada 100%, dia turun ke 21%. Maknanya agak berbeza. Tapi kalau macam aku push lagi satu layer, aku rasa dia akan turun lagi rendah daripada tu lah. Okay? So dekat sini, ini aku tak gunakan jam ni sebagai smartwatch. Maknanya aku tak on-kan, aku tak connect dengan Garmin Connect. Aku tak jadikan dia, tak terima any notification. Maknanya aku guna tu sekadar untuk larian. Tapi kalau aku gunakan aku punya 955, okay, aku rasa kalau macam aku guna untuk monitoring yang sama, dia akan dapat ekstra mungkin 3 ataupun 4 hari lebih lah, okay. Walaupun dekat sini aku guna all plus multi-band. Okay, sebab dekat sini tak silap aku dia memang tak adalah set IQ punya mode. Jadi tu adalah monitoring penggunaan bateri untuk Garmin Forerunner 970. Jadi aku rasa kalau macam korang guna jam lain, mungkin korang akan dapat lebih lagi dia punya ketahanan bateri lah. Jadi dekat situ adalah salah satu dia punya downside lah bagi aku. Okay? Tapi tu aku cakap, bila kita dah pakai jam macam ni, bukan setiap masa kita kena charge pun kan. Bagi aku kalau dapat tahan 5 hari pun dengan aktiviti yang sangat kerap dalam seminggu tu, bagi aku dah okey sangat dah kan. Tapi tu aku tak pasti macam mana. Salah satu lagi lah aku rasa downside ataupun cons ataupun kekurangan jam Forerunner 970 ni adalah tak susah guys, bagi aku adalah harga dia. Okay? Harga dia memang agak tinggi kan. Kalau macam korang tengok dekat Shopee pun, aku rasa range dia memang kalau tak ada voucher ke apa, lebih kurang 3k lah, okay. Macam aku sendiri, aku nak beli jam ni, dia dah ada dekat dalam aku punya kad tu, kalau tak silap aku 2 bulan ke 3 bulan. Lepas tu aku monitor setiap hari, sebab aku ada voucher kan, sebab aku rasa aku punya Shopee dia level dia dah gold lah kan. Jadi bila gold ni, dia kadang-kadang ada voucher yang power-power kan. Jadi setiap hari aku tengok kan. Dan finally, bila 9.9 tu aku buka, aku tengok dia punya harga itu adalah titik paling rendah guys. Maknanya aku dapat harga ni memang sangat-sangat terbaik lah. Sebab tu aku just proceed to buy. So aku rasa aku punya pembelian ni sangat-sangat berbaloi lah. Berbanding dengan kalau kita secure dekat harga yang paling mahal lah. Okay? Tapi macam mana pun, kalau macam korang nak beli, of course, berdasarkan aku punya pemerhatian, dekat Shopee adalah yang paling korang boleh dapat yang paling rendah lah. Tapi dekat Shopee pun bukannya kedai sembarangan kan. Garmin official pun ada dekat Shopee. Lepas tu apa lagi banyak kedai-kedai yang official mall ada dekat Shopee yang korang boleh dapatkan dengan harga yang baik bila ada sale-sale yang tertentu lah. Lepas tu masa aku beli tu, di samping tak ada dapat apa-apa, dapat kotak ni dan juga dia punya charger. Dalam masa yang sama dapat Garmin punya mini duffel bag. Jadi aku rasa agak berbaloi lah dekat situ. Okay? Dah nak sampai ke penghujung rancangan lah. Untuk concludekan aku punya session ni, kalau macam korang tanya jam ni untuk siapa pada aku, kalau macam korang memang ada plan untuk upgrade korang punya sport watch ataupun korang punya running watch ni, kalau korang sekarang ni korang pakai Phoenix ataupun brand-brand lain yang setara dengan Phoenix dan korang rasa benda tu dah jadi bulky dan korang no longer enjoy lah jam macam tu, aku rasa Forerunner adalah pilihan yang bijak. Cuma adakah Forerunner 970 ataupun Forerunner 570 ataupun siri-siri yang lain lah, okay? Ataupun kalau macam korang nak ambil 955 pun tak ada masalah, sebab dia punya, walaupun dia pakai MIP tapi dia punya brightness masih okey lah untuk digunakan dalam keadaan yang contoh panas ke ataupun malam ke, masih terang lah.
Lepas tu, kalau macam korang dah memang pakai siri 9 ni, contoh korang memang pakai 955 ke, ataupun korang memang pakai 965 ke, adakah perlu untuk korang upgrade ke 970? Okay, macam ni. Kalau macam korang pakai 955, aku rasa mungkin korang dah pakai 2 ke 3 tahun lah, aku assume kan. Kalau korang ada terfikir nak upgrade je, upgrade terus ke 970. Korang tak perlu upgrade ke 965 guys, okay? Sebab features yang ada dekat sini, dia ada advantage dari segi health tracking ataupun health monitoring lah. Okay, bukan setakat performance, tapi untuk health monitoring pun, macam aku cakap tadi, dia ada ECG, lepas tu dia ada skin temperature, lepas tu dia ada feature-feature lain kalau macam kita connect dengan HRM 600 ataupun HRM 200 lah, okay? Lepas tu, kalau korang dah pakai 965, sebab 965 ni adalah satu versi sebelum 970, adakah perlu kau upgrade ke versi yang ni? Pada aku, tak perlu. Pada aku tak perlu, walaupun korang punya heart rate wrist monitor tu Gen 4, bagi aku dah cukup advance lah untuk korang gunakan. Dan at least, kalau macam aku punya, orang cakap, rule of thumb lah, kalau aku guna sport watch ni, aku nak upgrade memang at least aku tunggu 3 tahun ke atas lah, okay? So macam sekarang ni aku guna 955 dah 3 tahun, aku upgrade ke 970, okay? Jadi kalau macam korang guna 965, korang memang dah ada AMOLED, lepas tu korang pun bezel pun dah memang titanium kan, jadi feature-features tu dah ada, berat pun tak jauh beza. So most of the features dah ada, kecuali macam tu lah ECG, lepas tu yang lain-lain aku rasa more or less dah on par dengan 970. Cuma jangan tak update korang punya latest software ataupun latest maps. Tapi jam ni bukan untuk siapa. Kalau macam korang adalah pengguna yang memang nak jam yang memang sangat, bateri dia memang sangat tahan lah, korang memang tak suka charge bateri, korang nak jam tu tahan lama, bagi aku 970 ni bukan satu pilihan yang bijak untuk korang. Sebab nanti korang pakai tapi korang akan asyik bising bateri cepat habis lah apa kan. Bagi aku korang pilih je jam yang lain lah, okay? Tapi kalau macam aku, sebab apa aku pilih ni, walaupun dia punya bateri bagi aku tak berapa tahan lama lah, berbanding dengan macam aku punya 955 sendiri pun. Tapi dia punya features, updated ataupun upgraded features yang ada dekat 970 ni outweigh benda-benda lain yang perlu dibuat, macam perlu charge selalu ke kan. Macam aku cakap tadi lah, kalau macam aku pakai untuk 5 aktiviti pun baru aku charge, aku dah puas hati sangat lah kan. Tak perlu nak banyak-banyak lah. Yang penting dari segi health monitoring tu dia accurate, lepas tu daripada segi GPS tracking pun accurate, dan yang lain-lain tu memang buat kita puas hati lah. Aku bukan cakap untuk pihak Garmin, sebab aku tak ada apa-apa affiliation dengan Garmin. Cuma aku pakai Garmin ni memang dah lama gila lah. Aku dah pakai Garmin ni start daripada Phoenix 2 ataupun Tactics lah. Mana satu dulu, aku dah pakai yang tu dulu. Kau tengok daripada tahun berapa guys, okay? So dia punya user interface sangat mudah dikendalikan. Lepas tu dia punya Garmin Connect apps pun best. Boleh ada banyak batch. Macam aku lagi lah, aku subscribe to full version kan, Garmin Connect yang berbayar. Jadi korang tak perlu subscribe, tapi apa yang aku nak sampaikan adalah dia punya interface, dia punya jam operation dia sangat-sangat user friendly lah, okay? Dan juga yang penting dia sangat-sangat reliable. Walaupun aku punya 955 ni dah 3 tahun, aku update to the latest software, memang dia dapat perform macam jam baru lah, okay? So itu aku punya take untuk Garmin Forerunner 970 guys. Okay, selepas aku pakai lebih kurang dekat-dekat 3 bulan lah. Jadi aku tak tahu ada ke tak yang aku tertinggal. Kalau macam ada, sebab aku pun tak dapat nak kongsikan semua, sebab aku tak gunakan lagi untuk open water, aku tak gunakan lagi untuk triathlon kan. Jadi penggunaan aku memang lebih kepada running, lepas tu hiking, swimming pool punya swimming. Jadi
benda-benda lain tu, kalau macam ada yang kau nak tanya, kau boleh komen kat bawah. Nanti aku akan cuba jawab persoalan-persoalan korang. Jadi guys, that being said, aku rasa itu je lah yang aku nak kongsikan untuk aku punya jam ni. Macam aku cakap tadi, kalau macam ada yang tertinggal ataupun ada kau tak faham, korang boleh komen kat bawah. Kalau macam korang nak beli aku punya 955 pun tak ada hal. Korang boleh DM aku dekat Instagram aku. Kalau macam masih ada lah kan, sebab lepas ni aku akan iklankan terus. Kalau macam ada orang angkat, aku akan tolak je lah terus. Okay. So, kalau macam korang belum subscribe to channel and stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia. Aku sangat-sangat berharap aku punya perkongsian ni mendatangkan manfaat untuk korang dan untuk komuniti kita lah. Okay? Kalau macam macam aku cakap awal tadi, kalau tiba-tiba kau rasa nak terbeli jam ni, kau klik lah link affiliate apa dekat bawah tu kan. Sebab yang ni memang YouTube punya program, dia collab dengan Shopee lah kan. Kalau kau beli through aku punya link, ada lah sikit bahagian untuk aku perbaiki aku punya channel kan. Okay. Jadi guys, kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari guys. Bye-bye.